Dalam operasi ini kita telah memeriksa seramai 1,597 orang dan daripada jumlah tersebut seramai 597 orang pendatang asing tanpa izin telah ditahan di atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959/63. Dan secara umumnya parti ini melibatkan pelbagai warga negara ya. Di antaranya ada yang daripada Indonesia, Bangladesh ya, dan juga ada daripada Pakistan, Myanmar, Nepal, dan ada juga kita daripada ni ya, yang memiliki kad UNHCR ya. Dan kesemua tahanan ini kita akan tempatkan ya di depo imigresen Semenyih untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Dan di antara kesalahannya yang telah kita kena pasti ialah tidak ada langsung dokumen pengenalan diri ya, kosong. Dan ada kes yang overstay, tinggal lebih masa, dan juga ada yang menyalahi syarat pas permit kerja ya. Dan ada juga kita dapat memiliki kad pengenalan diri yang tidak diiktiraf ya. Dan operasi ni ya, kita akan teruskan ya secara berterusan dari semasa ke semasa yang melibatkan di seluruh negara ya. Ini selaras dengan tahun penguasaan yang kita telah kenalkan pada tahun 2025 ini. Dan pihak PEGIM ingin mengingatkan kepada pihak awam di sana, sama ada daripada pihak industri, ahli perniagaan dan orang-orang persendirian ya, untuk tidak melindungi dan tidak mengambil mana-mana parti untuk bekerja di premis mereka ya, dan juga membiarkan parti masuk dan tinggal di dalam premis yang mereka mempunyai hak ya. Dan tindakan sewajarnya kita akan ambil kepada mereka yang melanggar peraturan dan undang-undang negara.